Wah. Wah. Saya nak pergi satu gym yang sangat rare dekat Thailand yang saya rasa tak ada kot dekat Malaysia. Saya tak tahulah ada ke tak ada. Saya rasa macam tak ada. So gym rare tu dia dekat je dengan bilik saya. Selalunya gym macam tu. Selalunya gym tu lalu dekat saya punya FYP tau. Tapi sebab kita tahu tu kat luar negara kan. Saya datang Thailand ni lalu kat FYP lagi sekali dan saya tengok gym tu dekat. Emi lah habuk nak masuk. Dan gym tu dekat je dengan hotel yang saya duduk tu. So kita naik motor. Lepas tu jom tengok gym tu macam mana. Yang saya tahu free. Tapi tak tahulah kalau kena bayar ke apa. Assalamualaikum, sawadikap. Welcome to YouTube channel nakap Hazim Sazali nakap. Senam untuk sihat saya tu bonus nakap. Today we are going to train some backs exercise. But we at Open Gym Bangkok, Thailand, which is all the machine, all the dumbbells, all the macam tak kena lah pula Thailand kan. Tapi kita proceed dulu English sebelum kita masuk Malaysia ni. All the machine are quite old school but smooth for the palm and of course rusty, but the grip like this one small grip, so good. If new barbell, big, the grip is big, so it's not good for your full grip. Lebih kurang lah kan. So ini kita nak workout dekat Open Gym Bangkok, Thailand, which is gym ni yang selalunya viral lah. Tak adalah viral, keluar kat social media, gym yang rare ataupun old school gym. So hari ni saya nak buat back exercise and then some arms exercise. So let's go. So we are going to use this one, we call it as a pull down. But this gym is very very old school. Alright. But good for back. The tension, the cable are quite solid, no rust, little bit rust, but it's smooth like other gym. When you go straight up and go depress your shoulder, it's very smooth machine. Look like not smooth at all, but walaupun hari ni workout back, tapi saya rasa macam nak try benda ni. Rasalah sendiri kan, aku rasa angkat tayar ni aku tak pernah angkat tayar. Sebelum ni pernah angkat plate, dumbbell, barbell je. Berat ke tak berat? Cubalah, kita tak tahu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Up! Wah! Up! Wah! Right! So macam kau tengok saya buat ni tadi, saya rasa dalam 30 kilo sebelah kot, ataupun 35 kilo sebelah. So dia ada incline bench, tapi dia punya yang agak selesa ataupun tak selesa dia punya ni between bar dia between sini dengan sini kecil. So kadang saya selalu letak tangan kat sini. Macam tadi, aku dah kena dah. Nampak? Aku dah kena tercepit. Sebab saya selalu pegang dekat belah hujung ni. So kalau letak tu kadang kiri ni terlebih daripada sebelah sana kan. So terjepit, itulah. Untuk orang tangan panjang mungkin okey, tak ada masalah. Alright, dia ada decline bench pun ada. Uish. Meow. Meow. Kap. Kap. So kita pun bicep sikit. Some bicep sikit. Bicep dia bila old school ni yang best. Macam saya cakap tadi, grip dia kecil. Kalau barbell kan besar grip dia kan. So bila besar tu, korang akan banyak guna forearm. Sebab korang tak nak bagi terlepas tangan korang. Tapi bila grip kecil ni, korang senang lah nak fokus. Contoh dekat back ataupun bicep. Kan, nampak sikit harap nampak.
untuk orang yang skip leg day, Mat, kau tak boleh lari, Mat. Dekat sini kita ada machine leg day juga. Kita ada hack squat, leg extension. Hack squat tu yang paling OG sekali. Sekali saya tunjuk. Sekarang ni saya tunjuk leg extension tu. So ni adalah machine leg extension dan leg curl. Sama macam dekat gym saya. Letak kaki bawah ni. Letak kaki bawah, tolak je ke atas. Okay. Dia agak goyang-goyang kiri kanan sikit. Tapi okay lah, good for the pump. Untuk yang skip leg day, kau ingat kau boleh lari kat Bangkok ke? Tak boleh. Sorry guys kalau suara saya tak clear. So mic habis bateri. So kita sambung lagi. Saya tunjuk korang hack squat dia yang the real OG punya hack squat. Aku cakap dengan kau. First kali kita review sikit hack squat dia. So ini adalah hack squat dia. Alright, korang boleh nampak machine dia ni memang pakai besi biasa lah, tak solid mana pun. Tapi dia punya pump dia, jom kita tengok. Itu je. Masih bos buat. Okey juga. Squat dia sedap, tapi itulah dia dapat turun separuh sahaja. Atas sebab saya tak tahulah kan, mungkin cara nak buat lagi bawah tu lagi susah ke apa. Tapi dia punya pump dia sedap. Bila dia roda dia tu gerak-gerak, dia tak adalah rasa berkarat. Okay, next. For the last exercise, okay, solid pump. How old this gym? 10 years? 20 years? No. Okay, it's okay. Oi, pump dia jadi, man. Barang dia jadi. Nampak? Nak tahu barang dia jadi tak jadi? Waktu korang pump tu, muscle korang solid tau. Dia punya pump tu tak kosong. Nampak? Contoh dia macam ni lah. Okay, saya pun dah berada di penghujung. Dah habis dah workout. Tengok dia punya pump tu agak solid ke lah. Alright. Kalau korang lagi suka gym old school macam ni ke, atau gym yang new version punya yang lagi canggih punya, cuba komen sikit. Saya nak tahu juga pendapat korang macam mana. Yang ni besi dia kecil, best apa. Tapi of course lah, berkarat. Old school, nak buat macam mana kan. Main tu kat baju, tak pakai slipper. Dah open gym dan old school. Okay, so komen sikit guys. Lepas tu, saya tahu ramai juga soalan. Banyak juga soalan saya dapat. Bang, next competition bila? Next competition bila? Bila start prep? Bila nak buat video baru? So ini video baru dia. Next competition saya tak akan bagi tahu kat video ni. Saya akan bagi tahu video yang lagi satu akan datang nanti. So lepas ni video full of prep sebab kita nak pergi competition. Saya ada competition bulan 6, 7, 8. Dan dalam 3 bulan tu ada 2 competition, ada 1 competition. Tengok macam mana nanti guys. Yang belum follow jemput follow, yang belum subscribe follow TikTok, yang belum subscribe jemput subscribe dulu guys. Kalau korang nak dapatkan apa-apa suplemen yang best, yang trusted, yang saya pakai dan saya recommend untuk korang pakai, banyak positive feedback, korang boleh pergi je dekat saya punya TikTok ni. Okay, korang buka sini profile, tekan back kuning, pilih suplemen mana korang nak. Okay, whey protein ada, BCA ada,
Kopi diet ada, L-carnitine ada, dan macam-macam benda yang saya pakai dan saya recommend korang untuk beli untuk improve lagi benefit. Creatine pun ada guys. Kenapa korang kena beli kat saya? Sebab bila korang support saya, lagilah aku rasa nak buat video lagi. Alright guys, insyaAllah kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya dah habis. Assalamualaikum. Sawadikap.